Sedapnya. Wonder Food Museum. No, besar no. Mana Uma? Uma tak nak? Tak, biar dia. Dia tak nak. Alfian tengok. Tengok sini. 1, 2, 3. Okay, thank you. Okay. Warna. Imagine if food is colourblind, we can live without discrimination. Tak ada warna. Besarnya. Dapat sepinggan ni kenyang 4 tahun. Ha? Pegang. I love food. Fried oyster. Inilah yang kita makan tadi. Cik. Kan? Bang. Tak boleh, ni bukan telefon. Besarnya. Dah. Okey. Bang. Jom. Macam tu malah. Jom. Boleh nak bagi tolong tak cepat? Uish, mana jap. Lemak siapakah ini? Lemak siapakah ini? Adik tengok aku ni. Dah. Nowadays, no food is more delicious than this. What is this? Yes. Adik buat sini. This food. Adik buat sini pedas. Adik buat sini pedas. Makanan yang paling sedap. Tengok Mi. Adik tu macam pedas. Pedas. Apa boleh nak bawa sini lagi lah? Itulah. Ha. Makan dalam tu lah kan. Kalau
Sushi ni makan mahal ni, makanan ni. Kayangan ni. Sayangan. Tengoklah ni dah apa ke. 100. Ni Singapura. Sampai kat box Singapura. Ui, telur. Makan beria. Gitu. Nak ambil gambar tak? Dah ambil dah? Dah ambil dah. Ni apa tu? Sup ikan. You. Siri ikan you. Oh ya ke? Oh bagus. Apa dia? Mona Lisa. Dia buat apa ni? Dia buat ni, dia buat seni lah. Dia buat bentuk muka dalam frame tu. Jangan. Kenapa? Dia kenapa tumpah-tumpah awak? Dia tak buat tumpah-tumpah lah. Dia buat ikut bentuk muka dalam frame ni. Jangan makan dalam main-main. Dia lapar. Dia makan Dia makan siang je. Jadi jangan membazir makanan. Kalau ibu suruh makan, kena makan sampai habis. Jangan main-main makan. Dia tidur di bawah. A few moments later. Apa khabar so? Mi goreng dengan ayam KFC ada lagi tau. Jangan lupa. Ada hati tak so beliau. Tak ingat. Setelah seharian menghadap matahari ya. Ya. Hari ni kita nak buat konten pakai mask. Tak masalah CCTV tu kat sebelah dia. Semua kau nakal ke? Yang kecil tu duduklah belakang Kak Ani. Ada perak. Cahaya lah sangat. Betul ke Kak Ani gini, Kak Ani gini. Tunjuk tangan tu budak aku. Okey. Lepas tu korang pun bangun kan? Jauh sana. Boleh. Okey. Nyorok dulu. Tak nyorok. Gitu. Boleh duduk separuh. Kata. ke mana? Okay, right one. 1, 2, 3. Macam delay. Naik dah eh. Naik dah. Go. Tekan kau. 1, 2, 3. Take. Hari ni tak hujan, bolehlah ambil view pagi. Sawah pagi dan gunung ganas. Last day dah, balik dah. Esok kerja dah. Balik Selangor, balik Sabak, balik Kelantan, dia belakang. Sarapan di mana? Di Wanto Villa.
One eternity later. Dia makan apa tu? Limpa. Sabar menunggu. Sikit lagi nak terbit api. Last destination before we go back home. Kampung Agong. Anak dengan ibu. Kejap. Okay. Jom. Mana Dija? Peace. Sekejap, saya cari mana awak. Cepat, Peace. Cepatlah. Cepatlah. Beres. Pantis lah. Rombongan sekolah betul ya. Hai Afia. Afia. Hai. Saya atas tu. Apa? Tadi kan jadi tengok ni. Kita 3 dia. Standard 15. Tadi jangan ke dalam. Tadi jangan. Jangan main tu. Uma, Minizu. jangan main tali tu. Minizu apa? Ini tu ada binatang. Ada ikan. Mini zoo. Ada Mana? Mana bidang? anak-anak sila beratur. Macam semalam. Beratur. Macam semalam. Beratur. Kaki sebelah perempuan. Cepat beratur. Semalam. Dia tak ada mandi kolam ya. Alana. Nak beratur. Beratur cepat, beratur. Betul. Jangan main tali macam tu. Jangan ambil macam tu. Tanya kawan dulu. Tak boleh. Ni kawan punya. Terbalik. Ya Allah, dia nak buat part time kat sini. Wow. Ambil gambar ke apa? Video. Tak nak pegang? Tu, sarang burung. Ni yang rendah ada. Yang tinggi. Boleh tempat yang tinggi. Teng. Macam tak. Duduk diam. Duduk di Aku kat nak tengok congkok tu. Menang dah. Wah, ada aerobik. Skincare tak naik? Skincare RM20. Skincare pusing keliling je. Tak macam ni. RM20. Oh, tu piano. Gaunnya piano. Cari makeup. Belah sini ada lagi. Besarnya kawasannya. Apa pakai gambar?
Besarlah kawasan dia. Kan? Satu hari trip ni. Guru besar. Penat lah. Jom. Ha. Main. Sana. Kan? Besar lah. Ha. Mana? Ha, sudah. Lapar ke tu? Nak apa? Marshmallow? Tak ada orang lah, tutup. Ada marshmallow. Ibu nak ambil gambar jap. Dengan kita. Oh, dia betul-betul dekat makanan. Kita boleh sampai. Stesen seterusnya. Kota Baru ada. Tak nak balik pula. Why you tak nak balik? Why you tak nak balik? You nak naik apa? Dia dah suruh Kolam. Tokek kolam. Aduh. Kolam. Gerak ni sama ni. Boleh. Roger je. Kita pun bye. Jumpa kat sana. Kita seminggu kan. Hati-hati drive. Boleh lagi. Balik kelas. Kakak Andi balik kelas. Dekat je rumah. Kita jumpa insya-Allah. Okey, jumpa kat Istah ya. Next game. Ha? Apa Perhimpunan Agung 2.0. Betul. Terima kasih. Jumpa lagi. Hati-hati. InsyaAllah. Ani. Walaupun kita bakal jumpa kat Istah. Okey, hati-hati tau. Jangan nangis dia esok. Jangan nangis dia. 31 ya. Dapat mana-mana pun terima, bersyukur. Bye. Hati-hati. Kakak, ambil asyik ni. Hai, dia beli air kelapa. Kita nak masuk rumah kita dah. Hai, hati-hati semua. Bye. Nak balik. Bye. See you at Sabak. Sahabat nanti. Malam nanti balik. Okey. Amai. Bye. 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 Balik rumah. Rumah dalam kereta. Amin. Bye. Bye. Jumpa nanti. Bye. Next game ya. Ada jam ni. Okey, singgah beli dekat Jeruk Madu Pak Ali. Kita masuk. Shopping.
Oh boleh, tak banyak sangat pun. Apa? Original macam mana? Dia ada pelekat Mak Bi kat sini. Dia macam ni. Ada yang tu Stiker. bukan stiker, dia kan macam Tapi ni tak ori lah. penutup tinggi. Ni bukan Mak Bi, Ni Mak Mak Hana. dia dah bagi tahu kalau nak cari. Dia tulis ni. Oh, Orang Melayu buat. macam madu. Ni glamour. Kalau belah utara selalu orang beli belacan madu ni. Selalu sini ada rupang. No. Oh. Gula-gula. Gula-gula madu. Ini adalah gula buah pala ya. Remak kat sini salah satu. Nampak macam petai. Tengok mana yang banyak. Kau nak bagi kat awak berapa? Saya tak makan. Letak kat awak semua. Okey. Ni kat Nur, ni kat Nur bagi kat mak kat Nur. Ha. Berapa ada? 2, 4, ambil lagi satu. Tu beli jeruk. Jeruk apa? 2. Tengok apa yang banyak. Boleh juga 2. Ni mangga banyak. Boleh. Jom ambil kan. I can see it all. Take me out of my grave and stay my husband. Okay, dah. Kita bershopping. Shopping salah. Ini jeruk. Ni apa? Salak. Ni salah. Beli apa kak? Beli jeruk paan. Petik. Kita beli untuk orang-orang. Makanlah awak. Makanlah awak sampai terberak. Dia tengok kat sini. Banyak ya. Macam jeruk aja. Pulang ke pangkal jalan. Pindah kereta je Kak Noh. Pindah kereta. Dah sampai Sabak, meneruskan ke perjalanan seterusnya. Kuala Lumpur pula. Ni payung Kak Noh ni. Payung jom ni. Tapi yang best dia budak-budak tu berbuat. Sekejap. Boleh. Budak-budak comel tu berebut. Apa dia? Tak ada susah hati, takut dia terkeluar ke. Kasut. Oh. Pepatu pun nak mengikut kau balik. Terima kasih. Jumpa Sama. lagi petang esok. Baik. Bye. Hati-hati drive. Bing boing bing bing boing bing boing bing.